WC Bling, hai guys. So malam ni special sikit, kita ada dekat dia Jantas Tun Teja yang berdekatan dengan kawasan Melaka Sentral. Bling, hai guys. So malam ni special sikit, kita ada dekat dia Jantas Tun Teja yang berdekatan dengan kawasan Melaka Sentral lah. Di salah satu lagi lah tarikan yang ada dekat kawasan Melaka Sentral. Okay, so dekat sini dia main dengan color-color lah, dengan warna-warna, dengan lampu LED. So dia lebih kurang mengaplikasikan, dia menggunakan konsep daripada Saloma Bridge lah. So kalau kita melalui kawasan Saloma Bridge ni, dia ala-ala lebih kurang macam kawasan Saloma Bridge lah dekat Kuala Lumpur. So ni antara salah satu lagi tarikan yang Kerajaan Negeri Melaka buatkan untuk tarikan pengunjung ataupun kawasan pelancongan. Dan di bawah ni kita boleh nampak, di bawah ni adalah laluan AMJ lah. So kalau boleh nampak kat sini, kawasan ni memang sesuai lah untuk kita ambil gambar dan juga nak buat OOTD kan. Kalau nak datang ni, datang kat mana? Datanglah dekat kawasan mana? Jantas Tun Teja.